Wih, hampir terkena. IMAX 7 Premium. So IMAX 7 ni memang datang sekali dengan ini, korang nampak ni tayar sila. And then bonnet dia punya ruangan ada kompartmen tambahan lagi. Kompartmen tambahan ni disebabkan apa tau? Disebabkan dia pakai front wheel drive. Okay, so dia pakai front wheel drive, korang dapat satu ruangan tambahan dekat sini dan juga dekat sini. So kat bahagian depan dia tak ada front trunk lah untuk IMAX 7. Daripada segi luas bonet pun, tak payah cakap, bukan saja bonet, tapi dekat bahagian rear, bahagian belakang, passenger side. Korang tengok luas dia macam mana. Siap boleh lari tau. Flat, dia flat design. And then dia ada juga hidden trunk. Hidden ni lah. Hidden compartment. Okay, korang nak isi barang, memang sangat-sangat luas. Dan anak-anak pun selesa duduk kat belakang. Dia punya seat pun sangat-sangat lembut dan selesa. Leather. So ruang pun dah menang. Korang tengok ni, siap ada Flyme Sound speaker, 16 surround speaker. Ni yang bahagian belakang punya speaker. Tunggu apa lagi? Berminat dengan IMAX 7? Boleh rujuk terus. Saya buat free delivery seluruh semenanjung Malaysia, trade in dan free gift yang menarik. Ciao.